Dan grup-grup ni dia memang ramai. Hati-hatilah tu, sebab anak-anak kita bila belajar agama tu, tanyalah dia belajar dengan siapa, dia belajar apa, tanyalah. Besok takut-takut tiba-tiba balik, mak tak payah semayang dah, pakai niat je. Grup-grup ni bahaya. Lepas tu kita pun cakap, tak apalah, kau makan nasi dah dah, belum jamah pun lagi, mak tak apa, tengok je, pakai niat je. Ajar macam tu. Betul. Sebab kita hati-hatilah. Sebab anak-anak ni kadang bila kecampuran ni, percampuran ni. Macam contoh kita tengok isu hari ni kan, isu LGBT ni. Isu LGBT, cuba tengok. Dia masalahnya bukan yang video YouTube ni banyak dah. Saya tu satu hal, tapi yang komen bawah tu menggalakkan lagi, cantiknya sis. Macam mana nak jadi kulit cantik macam you? Allahu Akbar. Banyak hari ni. Parah. Tu sebabnya kadang-kadang yang menggalakkan tu teruk sangat. Yang bawah tu menggalakkan lagi, saya akan buktikan yang saya boleh mengandung, yang seorang tu. Allah. Lepas tu ya, buktikanlah biar dia orang melopong. Kau nak mengandung je lah, apa yang kau nak bukti-bukti pula kan? Itu kadang ada pula yang peminat, ada pula yang mengikutnya kan? Jadi itulah dia. Hidup kita ni kena ingat, hidup kita ni sementara. Saya dah beritahu dah. 3 perkara Allah Ta'ala akan tanya kita besok. 3 perkara Allah Ta'ala akan tanya. Nombor 1, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta, nikmat ilmu. Allah Ta'ala akan tanya. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya. Saya ulang balik. Nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta, nikmat ilmu. Nikmat umur, berapa tahun hidup, Allah Ta'ala akan tanya. Nikmat muda, masa muda habiskan ke mana, Allah Ta'ala akan tanya. Nikmat ilmu, sama ada kita manfaatkan atau sebar panjangkan tidak pada orang lain, kita amal ke tidak, Allah Ta'ala akan tanya. Dan yang keempat, nikmat harta, ke mana kita belanjakan harta, Allah Ta'ala akan tanya. Itu nombor 1. Nombor 2, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. La imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang tidak melaksanakan janjinya. Iman kita ditentukan dengan amanah, begitu juga kita ni beragama atau tidak diukur dengan janji kita. Jangan main-main. Semua Allah Ta'ala akan tanya. Itu sebabnya jangan minta-minta pegang jawatan. Tak jadi ketua kampung jangan kecil hati. Biarlah dia jadi ketua. Tak apalah kita tak jadi ketua. Sebenarnya kita tengok Khalid Al-Walid kan, waktu jadi panglima angkatan tentera, bila diumumkan dia turun jawatan bagi orang lain, dia punya seronok, syukur. Dia tak ada kecil hati. Walaupun dia dah lama jadi jadi panglima angkatan tentera, mengetuai tentera tu, tak, dia akan esah alhamdulillah, sebab dia tahu beban tu cukup berat. Jangan cerita beban kita pegang jawatan tu, jawatan kat rumah pun ketua keluarga belum tentu lepas lagi. Tu dia. Dan begitu juga yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturrahim. Jagalah hubungan satu dengan yang lain. Jangan kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh pada tali Allah, bersatu padu, jangan berfirqah-firqah, jangan berpecah-pecah. Nabi tak ajar, jangan baik dengan dia, dia ni geng ketua kampung lama, Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia ni geng belah sana, Nabi tak ajar. Selagi mana dia Islam, jaga. Kita jaga hubungan kita, kan? Jaga hubungan baik antara kita. Ya, ingat tu. Dalam satu hadis Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Elakkan diri kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang memutuskan hubungan satu dengan yang lain. Janganlah. Nabi sayang isteri-isteri Nabi, kita sayang isteri-isteri kita. Sayang isteri. Orang perempuan tak ada isteri, sayang suami, sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi, kita sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi, kita sayang sahabat-sahabat kita, termasuk jemaah kita yang ada ni. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Sebagaimana umat Islam berpegang pada syariat Islam, kita kena sayang. Jangan beza-bezakan. Hidup sementara, jangan cari pasal sebab dia silaturahim. Kita memutus silaturahim, tergantung amalan kita. Jangan main-main. Kan? Doa tidak akan dimakbulkan, amalan kita akan tergantung. Dengan kau diam susah kita nanti. Jangan kita mengada sebut, biar dia mengangkat neraka, biar dia mengangkat akhirat, sok minta maaf mengaku.
Buat apa susah-susah? Besok ditakdirkan kita nak masuk syurga, nanti dulu. Kenapa? Kau dulu pernah cakap, kau suruh orang tu mengangkat, cari kau minta maaf. Kau tunggulah dia datang. Tunggu kawan tu mengangkat. Kawan tu dah lah kena seksa kat neraka 1000 tahun pula tu, tunggu pula lagi. Buat apa nak pening-pening kepala? Kita maafkanlah orang. Lapang dada kita. Dua perbuatan yang mulia tetapi susah nak buat, minta maaf dan memaafkan. Dua-dua susah. Tetapi kalau kita dapat buat, betul tak? Hati akan lapang, insya-Allah. Kan? Salamatus sadri, berlapang dadalah kita. Sesama saudara kita. Jangan kita tamak, jangan kita dengki, jangan kita sombong, tautkan hubungan antara kita, rapatkan saf. Kita pun dah nampak hari ni macam-macam usaha orang nak kacau Islam ni. So kita jagalah elok-elok. Nikmat Islam dan nikmat iman yang ada kat negara kita, pada diri kita ni, jaga elok-elok. Kita berpecah-pecah, lagi orang tepuk tangan. Kan? Jadi rasa cukup setakat tu, sebab saya faham signal suruh berhenti tu, saya faham. Jangan risau. Tapi sebelum tu ada pengumumannya. Pada 2/11 Pusat Dakwah Al-Barakah bersama Unais Media Network yang kerjasama Kerajaan Negeri Terengganu akan menganjurkan konsert teater musikal Untukmu Rasulullah bertempat di Dewan Konvensyen Taman Tamadun Islam. Masuk adalah percuma. Salah seorang pelakonnya adalah Samsul Debat. Ni saya tambah ayat tu. Pakej umrah begitu juga. Pakej umrah dan pakej pelayaran Islami menaiki kapal layar mewah adalah hadiah cabutan bertuah yang menanti pengunjung. Untuk memenangi hadiah cabutan bertuah tersebut tidak perlu membeli apa-apa, hanya perlu infak serendah ringgit Malaysia 10. Maknanya RM10 je. Dengan kupon tu kita dah layak dah untuk cabutan bertuah. Banyak hadiah-hadiah malam tu, terutamanya tiket umrah dan tiket pelayaran Islamik tu. Kan? Kupon cabutan bertuah. Infak ini adalah ikhlas tanpa sebarang paksaan dan dana infak ini adalah untuk Pusat Dakwah Al-Barakah. Di belakang nanti ada petugas Pusat Dakwah Al-Barakah yang akan membantu jemaah dalam urusan infak dan pemberian kupon tersebut. Di belakang saf muslimah juga ada petugas. Jadi bersama-samalah kita bersedekah. Mudah-mudahan niatnya paling senang, sebab karnival tu adalah karnival Untukmu Rasulullah. Yang bagusnya sebab pementasan pertama dah dibuat di Pulau Pinang hari tu. Yang bagusnya adalah bawa anak-anak tengok, dia boleh nampak kisah perjalanan Rasulullah tu yang lebih orang budak-budak mudah faham. Bawa anak-anak dia faham, oh macam ni Nabi lahir, macam mana Nabi hijrah, macam semua ada dalam tu. Kan? Datang ramai-ramai insya-Allah. Mudah-mudahan niat kita ni kerana cinta kita kepada Rasulullah, cinta mahabbah kecintaan kita kepada Allah, mudah-mudahan diberkati Allah juga. Jadi itu saja daripada saya. Terupa juga sahabat-sahabat saya pun ada di belakang. Daripada Seremban Melaka ada bawa barang-barang sunnah, boleh tengok. Begitu juga dengan tiket umrah. Ada juga untuk mengerjakan umrah di sepanjang musim 1440 Hijriah ni. Siapa yang nak join, boleh nak tanya pun boleh tanya. Itu saja pada saya. Minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana yang kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Hakikatnya semuanya dari Allah. Sekian pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.